Saya syorkan gunakanlah baja Power Grow. Sebab kami ni petani dah 30 tahun belum jumpa lagi jenama yang macam ni, Power Grow. Kalau siapa yang nak gunalah. Memang terhebat Power Grow, kan? Tak dinafikan. Pala Batai, Pekan Jitera, Titi Gajah, Kampung Naga, Pulau Pisang, Padang Zera, Pantai Johor, Laut tak ada. Saya Syarif bin Desa dari Kampung Alok Batu, Mungkin Gelung, Jitera, Kedah. Saya orang Kedah lah. Kami membuat tanaman ni sebanyak dalam lebih kurang 22 ekar. Untuk tanaman komersial yang banyak ni, cili lah untuk musim ni. Keluasan saya dalam 9 ekar. Saya berkecimpung dalam bidang ni dalam 30 tahun dah. Mula-mula tu cili kami ni dah kena sakit. Seperti macam virus. Memang kami nak buang dah. Lepas tu malam tu saya tengok-tengok ada jenama Power Grow. Saya order dan selepas sampai Power Grow tu kami semok. Semok dalam masa 4 hari, pucuk cili kami dah berubah. Dia ada perubahan yang banyak lah. Lepas tu semurai yang kedua lagi berubah. Sebab tu saya gunakan Power Grow. Jadi memang Power Grow yang terbaik lah setakat sekarang lah. Cabut dah ni. Memang nak cabut dah. Tu. Pucuk dia elok belang. Tu. Elok balik. Tapi yang kami tanam ni banyak yang kawan-kawan saya buang. Kan? Kami saja guna Power Grow. Kan? Boleh tahan lah kau tahan. Boleh tahan. Kau okey lah. Ni. Awak ni lagi sekat. Alhamdulillah lah dekat pakai ni guna Power Grow ni. Tu, hak ni lagi sekat. Nampak perubahan yang ketara. Cili untuk 2 minggu dari tanam lah. Kami guna untuk 20 liter air sebanyak 70 ml. Untuk penggunaan cili yang besar lah, lebih kurang dalam 45 hari ke 50 hari kami gunakan 100 ml untuk 20 liter air. Kesan yang paling nampak, pucuk yang kerinting dia mula keluarkan pucuk yang baru lah. Tapi memang ambil masa lah. Tak semestinya hari ni semua, esok dia dah bertukar. Dia ambil masa, dalam seminggu ada perubahan lah. Pucuk baru semua keluar. Jumpa Power Grow ni terlewat sikit. Kalau kami jumpa dari sebelum tanam tu, insyaAllah Power memang elok cili. Lepas tu sulaman yang kami sulam balik, yang kedua semua cantik. Ada kesan yang elok lah. Ni tu. Yang ni pun dia itu nak kena dah ni. Dia nak kena dah. Tapi dia boleh orang kata kena, dia guna produk tu dia pulih balik. Lepas guna produk Power Grow dia pulih balik. Dia pulih balik ni. Ni kalau tak ada produk tu itu habis lah. Dia akan jadi macam tu, macam tu. Jadi macam ni. Okay. Bila kami guna Power Grow ni dapat menjimatkan kos baja, kos racun serangga. Kami jarang-jarang guna lah racun serangga. Sebab apa, dia complete ada dalam Power Grow.